Assalamualaikum, hai. Tak sangka kan 2025 dah tamat dah. Rasa macam baru semalam je kita start dengan 2025. Banyak benda yang jadi pada tahun 2025 ni. Ada benda yang best, ada benda yang tak best. Tapi mungkin saya nak buat recap sikit tentang tahun saya, tahun ini, tahun 2025. Dan saya nak mulakan dengan perkara yang saya paling bangga. Pertama sekali, pada tahun 2025 ni saya dapat pergi ke Harvard. Wah, ini memang satu impian saya dari kecil lagi. Saya pergi untuk ambil satu executive course tentang public policy yang ditaja penuh oleh Young Global Leaders Community, di mana saya belajar cara-cara yang lebih bagus untuk macam mana kita nak membuat dasar. Dan saya rasa belajar membuat dasar ni adalah satu keperluan yang sangat penting untuk mereka yang ingin menjadi pembuat dasar, supaya kita boleh buat dasar dengan cara yang betul, dengan pemikiran yang betul, supaya rakyat dapat benefit daripada dasar yang kita buat. Dan side note, di Harvard saya dapat jumpa dan berbual dengan Jacinda Ardern. Wah, saya memang happy sangat sebab Jacinda Ardern adalah salah satu figura politik yang sangat-sangat saya kagumi. Kedua, pada tahun 2025 ni, saya juga dapat peluang mewakili Malaysia untuk Regional Youth Parliament for Climate Action. Dekat Regional Youth Parliament for Climate Action ni, ataupun singkatannya RIPCA, saya banyak belajar dengan lebih lanjut tentang climate financing, bagaimana untuk kita buat dasar yang berfokus kepada perubahan iklim. Dan daripada situ juga saya belajar tentang climate budget tagging, satu dasar di mana kita boleh pastikan belanjawan dalam negeri atau belanjawan dalam negara itu lebih telus dan lebih berfokus bila kita bercerita tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan daripada situ juga saya berjaya bawa climate budget tagging ke dalam Dewan Undangan Negeri Johor dan telah pun diluluskan di peringkat Jawatankuasa Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana Negeri Johor. Ketiga, tahun 2025 adalah tahun ketiga saya menjadi pemangku presiden untuk muda, dan sebagai pemangku presiden di muda tahun ini, fokus saya tetap lagi kepada pengukuhan institusi dalaman muda, di mana pada tahun 2025 ini kita dapat perkenalkan semula sekolah politik yang lebih berfokus. Kita dapat perkasakan sistem dan dasar-dasar dalaman muda, daripada sistem pengurusan dana, sistem penubuhan bahagian dan juga sistem pemilihan parti. Saya rasa semua ini penting kerana muda ingin mencerminkan politik baru yang telus, dan cerminan itu perlu mula daripada rumah kita sendiri. Dan sudah tentu pencapaian-pencapaian yang paling saya bangga berlaku di Puteri Wangsa. Di Puteri Wangsa tahun ini tidak bermula dengan cerita-cerita yang indah. Tahun ini bermula dengan episod banjir besar yang berlaku daripada gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Tetapi dengan bantuan ramai orang, di Puteri Wangsa kita dapat raih pelbagai dana untuk bantu lebih 2,000 keluarga bina kembali hidup mereka selepas bencana banjir melanda kawasan mereka, membuatkan mereka kehilangan harta benda, membuatkan mereka kehilangan pendapatan. Tetapi dengan bantuan ramai orang, kita dapat bantu sebersedikit untuk rakyat Puteri Wangsa bangun semula. Saya juga tekad tahun ini saya nak perkukuhkan pendidikan Puteri Wangsa. Jadi saya perkenalkan satu program yang dikenali sebagai Next Gen Fellowship, dan kita buat fund run untuk raih dana untuk Next Gen Fellowship. Dan daripada dana tersebut, kita dapat berikan tuition percuma, kita dapat berikan laptop percuma, dan dapat berikan permulaan simpanan SSPN untuk anak-anak di Puteri Wangsa. InsyaAllah niat saya untuk tahun 2026 dan tahun-tahun yang akan datang, saya nak perluaskan lagi program ini kerana pendidikan berkualiti adalah hak semua anak-anak di Malaysia. Tahun ini juga tim Puteri Wangsa dapat selesaikan banyak aduan-aduan tertunggak yang bukan sahaja tertunggak pada zaman saya, tetapi tertunggak daripada zaman-zaman sebelum ini lagi. Aduan jalan berlubang, aduan lampu tak ada, aduan lampu rosak, aduan keselamatan jalan raya, aduan tanah runtuh, aduan gangguan bekalan air dan banyak lagi. Dan ini semua adalah kerja-kerja keras, bukan saya sahaja tetapi tim saya di Puteri Wangsa. Jadi saya nak bagi shout out kepada Rashifa, Adam, Yong, Wani, Amirul dan juga mereka yang banyak membantu kita di Puteri Wangsa. Dalam Dun Johor tahun ini, selain daripada isu-isu kawasan, saya juga bawa banyak isu dan juga cadangan solusi untuk negeri Johor keseluruhannya. Pertama, indikator ekonomi yang lebih membumi supaya pembangunan ekonomi dalam negeri Johor menjadi sekata, bukan sekadar tertumpu di kawasan SEZ semata-mata. Kedua, pemekasaan domestic direct investment, sebab kita nak dengan banyak pelaburan-pelaburan dari luar yang datang ke negeri Johor ini, kita nak pastikan anak-anak Johor tak terlepas daripada pelaburan tersebut. Jadi negeri Johor perlu melabur kepada startup-startup yang dibina oleh anak-anak Johor sendiri. Ketiga, pengenalan climate budget tagging. Yang ini yang sangat penting sebab negeri Johor ini sekarang ni kita sentiasa dilanda oleh banjir dan juga kita sedang berhadapan dengan potensi gangguan bekalan air kerana pembangunan pusat data. Jadi kita perlu ada belanjawan untuk menangani isu perubahan iklim yang telus yang semua rakyat Johor boleh lihat.
Ketiga, cadangan pemekasan infrastruktur, di mana menerusi cadangan yang saya bawa cadangan public transport yang lebih bagus, sebab saya percaya yang more highways do not solve traffic jam, tetapi a better public transportation can solve traffic jam. Saya juga cadangkan bahawa ada sistem aduan yang telus, di mana bangsa Johor bukan sekadar boleh mengadu, tapi mereka juga boleh bagi rating kepada kerja-kerja kontraktor. Kita kena hold them accountable. Kontraktor dah dibayar mahal, mereka tak boleh buat kerja sambil lewa. Saya juga dalam Duan Johor memang setiap tahun tak pernah leka bercakap tentang pendidikan, dan tahun ini sekali lagi saya banyak bercerita tentang Sekolah Rintis Bangsa Johor, bagaimana nak perkasakan silibus, bagaimana nak perkasakan pedagogi supaya guru-guru kita dapat mendidik dengan lebih bagus di Sekolah Rintis Bangsa Johor. Saya juga mencadangkan bas percuma kerana saya lihat macam mana dekat dalam kawasan saya sendiri ada anak-anak yang tak pergi ke sekolah daripada umur 8 sehingga ke 14 tahun tak pergi sekolah sebab mereka tak ada kenderaan. Kita kena pastikan tidak ada pelajar yang tercicir dalam negeri Johor dan di seluruh Malaysia. Keenam, reformasi DUN. Antaranya sistem pegawai sokongan daripada segi penyelidikan, supaya adun-adun ni masuk dewan tidak seperti tin kosong. Mereka perlu masuk dengan statistik, dengan figure, dengan benchmarking yang bagus supaya rakyat Johor yang dapat benefitnya. Kita nak adun kita masuk lengkap dengan ilmu. Dan bila cerita tentang reformasi DUN ini, saya juga bangga menjadi sebahagian daripada caucus demokrasi yang dianjurkan oleh Bersih dan Idea yang merentasi pelbagai negeri dan merentasi pelbagai parti, di mana kita membincangkan reformasi-reformasi yang penting untuk Dewan-Dewan Undangan Negeri di seluruh Malaysia. Banyak lagi yang telah saya bentangkan. Saya percaya yang kerja saya walaupun di pembangkang bukan sekadar untuk membangkang semata-mata, tetapi untuk memberikan cadangan solusi dan penyelesaian supaya akhirnya kebaikan itu turun ke bangsa Johor. Alhamdulillah saya diberi peluang pikul amanah ini buat Johor. Terima kasih juga buat semua penduduk Puchi Wangsa yang sentiasa mendidik saya bahawa amanah ini bukan semata-mata tentang jawatannya. Amanah ini bukan untuk mendapatkan sorakan, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi amanah ini adalah satu ruang untuk saya terus membumi. Daripada amanah ini saya dapat belajar tentang hidup pelbagai jenis orang di Puchi Wangsa, pelbagai bangsa, pelbagai kerenahnya, pelbagai cabarannya, pelbagai bakatnya. Dan setiap aduan yang datang di meja kami cuba selesaikan serta-merta. Saya faham tak semua dapat kita selesaikan secepat mungkin, tetapi percayalah tak pernah sekali saya tidur malam tanpa fikirkan apa lagi yang boleh saya curahkan ke Puchi Wangsa. Di balik setiap mesyuarat, setiap kursus, setiap program yang saya hadiri, sentiasa ada wajah-wajah setiap penduduk di Puteri Wangsa di sebalik semua itu. Secara peribadi juga, 2025 adalah tahun saya belajar menjadi isteri. Saya kahwin pada tahun lepas dan tahun ini saya belajar bagaimana untuk saya bukan sekadar Amira Aisyah sebagai seorang individu, tetapi Amira Aisyah sebagai seorang isteri. Dan bagi saya itu adalah penghormatan terbesar buat saya tahun 2025, dan proses pembelajaran itu jadi mudah kerana Luqman memudahkan cara itu untuk saya. Tujulah kot, selebihnya antara saya dan suami. Tahun 2025 juga saya belajar hobi baru. Yang ini saya sangat excited sebab saya dah pandai buat crochet. Saya belajar daripada mak saya memang serba boleh. Dan saya harap daripada hobi ini saya dapat juga buka banyak ruang dan peluang untuk orang lain. InsyaAllah, doakan yang baik-baik. Saya ada plan, kita kena laksanakan saja. Jadi ini 2025 saya. Tidak semuanya yang baik-baik. Saya juga ada hilang ramai orang yang saya sayang. Saya kehilangan makcik saya yang membesarkan saya sewaktu saya kecil, Mak Ngah. Saya hilang ramai orang yang membantu saya, mendidik saya daripada kecil. Saya banyak belajar erti sabar. Tetapi segala apa yang jadi pada tahun 2025 menjadikan saya lebih tekad melangkah ke 2026 dengan lebih empati dan juga lebih membumi. Selamat melangkah ke 2026.